nak ajak andai kata siapa-siapa yang ada masalah di mana sama ada kedai ke, rumah ke, ya, yang bermasalah mana rumah itu ditanam satu benda ataupun tanam sihir, ya. Jadi kita tak tahu di mana benda tu letak sebab kita bukan ahli dia, kita bukan orang yang pandai dan kita bukan ahli dia. Jadi sekarang ni saya ajak satu petua, ya, ingat petua orang tua-tua dahulu, andai katalah benda ni berlaku, apa yang dia buat, ya. Sebab antara besa dengan bisa, dia besa dulu baru dia bisa, ya. Jadi hari ni saya jadi petua yang mudah, tak perlu kita belanja besar, yang mudah, ya. Baik, kita cuma cari satu bali air, ingat hari satu bali air yang bersih. Cuba tengok kali air tadi, air, ya, macam biasa bersih. Apa yang kita perlu, ya, kita nak jadi ada 4 benda. Pertama, belerang kuning, belerang kuning, ya. Yang kedua, garang kasar. Yang ketiga, ini cuka getah, supaya air si cuka getah. Yang keempat, ini ini kita dekat ni, pokok ni. Ini kecil ni, keladi makin lama semakin besar. Dia macam keladi gajah, nama dia keladi berah. Yang batang dia, dia pokok dia akan besar, ya, tinggi. Dia macam akan jadi macam keladi gajah besar nanti. Jadi nama dia keladi berah, ya. Jadi apa kita nak buat? Saya ajak satu benda mudah, ya. Benarnya pertama sekali, ya, kita ambil belerang kuning, ya. Tengok, ambil belerang kuning. Ini lebih kurang 1/2 kilo, ya, 1/2 kilo. Kita masuk dalam dalam belerang ni. Kalau kata dalam hutan memang kita sepek lah sebab kadang ular kan. Kita masuk macam ni. Ini untuk mati benda ni. Kalau ada benda tanam sihir lah, orang tanam benda lah untuk sihirkan kita, petua aja. Kalau nak boleh baca ayat kursi ke, baca lah, tak ada masalah. Baca Fatihah ke 3 kul, baca lagi elok, ya. Lagi elok. Okay. Yang kedua, lepas habis kita masuk benda ni, garam kuning, ya, kita ambil garam kasar. Garam kasar lah, kurang dalam 1 kilo. Badi kalau badi besar, tak masalah. Ya. Yang seterusnya, ya, kita ambil cuka getah. Cuka getah ni kita tak payah isi semua. Kalau dia besar, baru kita isi semua, ya. Kalau kecil macam ni, tak payah isi lah. Kita isi tengah dah cukup, dah madai lah. Tengah pun dah madai. Isi agak paruhan, hati-hati. Tuang cuka getah kena hati-hati. Jangan tuang tengah-tengah. Tuang tepi macam ni. Nampak? Dia mendidih. Sebab tu tak boleh tuang tengah, takut mencik sesuk mata. Ya. Jadi kita tuang pelan-pelan tepi ni.